menegaskan figura ini sangat ditinggi. Ada yang kata begini kat kita tengok. Pasal apa? Menerima terapi. Saya tak dapat lagi, saya tak jumpa lagi ni penerima terapi. Nak bantu tak? Saja. Yang boleh bercakap terapi. Yang boleh ada nama, bagi nama lebih. Ada ni ada nota tak apa Oh, mengisi ke? Oh, tak payah. Dia bukan pada masa ni. Kejap-kejap Syarif punya ambil tak? Dia ada pergi seorang spotnya. Okay. Kemudian yang lain, tolong perhatikan body language expression. Kenal tak? Tema apa? Berdasarkan apa yang orang perhatikan. Dalam bilik terapi tak ada perbincangan dengan terapis lain. Sesi yang ni je sebab kita buat simulasi. Okay. Banyak sangat perkara yang awak kena buat sebab kalau dah mahir, awak boleh tanya, boleh tanya. Boleh ni awak boleh buat assumption apa boleh. Supaya dia boleh. Yang pasal memerhati dan taksir. Bukan simbolik yang punya buat. Okay, sekarang ni yang ni. Dalam fasa, kita nak tengok berapa orang yang boleh kenal fasa. Baru boleh tahu terapi apa yang kita nak guna. Dalam fasa yang pertama. Dalam fasa salah. Sebenarnya kita nak letak tempat yang betul kepada banyak sangat tanya. So it's better tanya.
saya tidak memberhentikan mana-mana. Okey. Mungkin saya harap sedikit sebanyak boleh menterapikan diri sendiri. Tapi petang ni kita akan ambil giliran buat ke simulasi sebenar seperti watak ya. Atau tunjuk, atau gerak ke arah mana. Sebab tadi saya nampak dah tak perhati dah. Dah tak menulis dah. Sebab you involve your own. Lebih serius buat dia. Okey, status okey. Tapi sepatutnya sesi terapi pertama. Tak nak setiap kali. So kita buka pelan-pelan. Okey. So saya harap petang ni sesi sebenar kita boleh ambil bergilir mengikut tema, siapa yang nak rasa dan sebagainya. Boleh tolong menjiwai watak yang saya sabar nak bercakap tahan tak? Sebab kita jadi bercakap. Jadi macam mana kita nak jauhi orang yang tak bercakap? Betul? Susah. Tapi orang yang tak bercakap macam mana dia jauhi orang bercakap? Sama juga tak. Kita tak sempat catat ni. Sebab kata nak buat kuliah. Tak boleh, kita kena tulis. Lepas tu dia letak balik. Tulis. Yang mesti sama seperti profesional, yang mesti tahu setiap pasien berbeza. Okey, takkan sama. Okey, so ni dah jawab. Okey, sebelah sini. Especially bila dia yang buat sesuatu. Ada jadi padan muka dia. Dia bagi racun. Dia bagi racun sebab dia rasa kekuasaan. Tapi maksudnya dia tak baik. Okey. Okey. So, dah lapar? Lapar dah. Lapar. Kan lapar ya. Petang sekarang lagi nak makan orang je.